4 angkasawan secara tidak sengaja tiba di planet wanita. Dia kebetulan ditemui oleh seorang askar wanita yang sedang meronda berhampiran. Melihat bahawa angkasawan semuanya kuat dan kuat. Apabila semua orang melihat ini, mata mereka bersinar serta-merta. Sejurus selepas itu, mereka berkerumun dengan teruja, secara langsung dikawal beberapa orang. Kemudian dia membawanya kembali ke istana, bersedia untuk dikorbankan kepada Permaisuri Agung. Tanpa diduga, sebaik sahaja beberapa orang masuk ke dalam, pembantu rumah yang kelaparan bergegas naik. Nasib baik, pengawal itu cepat menariknya. Ini menyelamatkan tubuh lelaki itu. Pada masa ini, semua orang berasa keliru. Tetapi Xiao Hei, yang telah membujang selama bertahun-tahun, sangat teruja. Dia juga secara rahsia berkomunikasi dengan pembantu rumah itu dengan matanya. Tidak lama kemudian ratu yang berpakaian cantik keluar. Saya melihat dia memakai topeng misteri, sehingga semua orang tidak dapat mengetahui penampilannya sama sekali. Kemudian ratu menyatakan bahawa dia akan mengagihkan lelaki itu. Tetapi sebelum itu, saya perlu mengambil satu. Selepas mendengar ini, Xiao Mei menganggap ini tidak adil. Jadi saya pergi ke bos kedua dan melaporkan keadaan. Sedar bahawa ini adalah peluang sekali seumur hidup. Bos kedua segera memakai gaun merah, mengambil kesempatan untuk menghantar makanan. Saya berjaya mendekati beberapa orang, tetapi hanya apabila dia bersedia untuk mengambil tindakan. Tanpa diduga, sekumpulan pengawal tiba-tiba meluru masuk. Ternyata permaisuri mengarahkan seorang lelaki dibawa pergi untuk berkhidmat kepadanya, agar tidak membuat rakan sepasukan menderita. Kapten tidak mempunyai pilihan selain memikul tugas yang sukar ini, tetapi selepas datang ke bilik, dia serta-merta terkedu.